Hai adik-adik semua, dah bersedia untuk satu pengembaraan yang super seronok? Okey, hari ni kita nak jadi penyiasat makanan. Betul, kita akan bongkar semua rahsia tentang makanan-makanan hebat yang boleh buat kita jadi kuat dan sihat. Macam Adivira, jom kita mulakan. Pernah tak adik-adik bayangkan, bestnya kalau dapat jadi Adivira, boleh lari laju macam kilat, boleh angkat benda berat dan yang paling penting, tak mudah sakit. Mesti nak kan? Tapi, tahu tak yang kuasa super tu sebenarnya ada dekat sangat dengan kita tahu? Ia ada dalam pinggan makanan kita. Ha, betul. Makanan yang kita makan setiap hari itulah sumber kuasa rahsia kita. Cuba bayangkan badan kita ni macam sebuah istana yang sangat-sangat gah dan cantik. Dan setiap hari, kitalah raja atau pemaisuri untuk istana ni. Jadi makanan pula. Makanan tu ibarat batu bata ajaib, kayu yang paling kukuh dan cat yang berwarna-warni. Semuanya untuk pastikan istana kita sentiasa kuat, hebat dan tak akan runtuh. Baiklah, wahai para pembina istana sekalian, jom kita kenal power up kita yang pertama. Kumpulan makanan ni, dia macam enjin roket. Dia bagi kita tenaga yang banyak untuk berlari, melompat, belajar dan bermain sepanjang hari tanpa rasa penat langsung. Inilah dia. Karbohidrat. Nampak tak? Ada nasi, ada roti. Cuba adik-adik anggap karbohidrat ni macam bateri untuk kereta mainan. Bila kita makan je nasi atau roti, zap, bateri badan kita terus penuh. Dah siap untuk beraksi. Jadi, bila bateri dah penuh, kita ada tenaga segera untuk buat apa-apa je. Macam kereta lumba tu, dia perlukan minyak untuk memecut laju. Macam tu jugalah kita. Kita perlukan karbohidrat untuk berlari dekat padang, melompat tinggi dan yang penting berfikir dengan cerdas dalam kelas. Kalau bateri ni low, badan kita pun rasa lemau je kan? Okey, seterusnya, kita ada lemak. Jangan takut dengan nama dia tau. Sebab lemak ni pun hero juga. Dia ada dua kerja hebat. Pertama, dia ni macam selimut tebal yang panaskan badan kita. Yang kedua, dia ni macam power bank untuk bateri tenaga kita tadi. Kenapa pula kita perlukan power bank? Macam ni, kadang-kadang kita guna tenaga banyak sangat kan? Lemak inilah yang simpan tenaga lebihan tu untuk kita guna nanti. Macam beruang kutub, dia simpan lemak untuk kekal hangat dan bertenaga masa musim sejuk. Bijak kan badan kita ni? Okey, enjin kita dah ada, power bank pun dah sedia. Tapi sekarang, macam mana kita nak bina istana badan kita jadi lagi besar dan gagah ya? Jom kita jumpa arkiteknya. Memperkenalkan, Tuan Protein. Inilah dia, blok binaan utama badan kita. Kalau adik-adik suka main Lego, protein ni sebiji macam blok Lego tu lah. Setiap kali kita makan ikan ke, ayam ke, daging ke, kita sebenarnya tengah tambah blok-blok Lego baru dekat istana badan kita. Dan blok Lego ni memang power. Ia bina otot kita jadi kuat supaya kita boleh lari lagi laju, angkat beg sekolah pun senang je. Dia juga yang susun blok-blok ni makin tinggi buat kita membesar. Dan yang paling best, kalau kita terjatuh sampai luka sikit, Tuan Protein ni akan jadi macam pomen. Dia cepat-cepat datang baiki tempat yang rosak tu. Hebat kan? Baik, istana kita dah makin kuat. Enjin pun dah laju. Tapi macam mana kita nak lindungi istana ni daripada serangan musuh? Musuh kita ni tak nampak. Nama dia kuman-kuman jahat. Jangan risau, kita ada perisai Adivira. Bahagian pertama perisai kita ialah vitamin. Vitamin ni banyak sangat dalam buah-buahan yang berwarna-warni. Bayangkan, vitamin ni macam satu pasukan askar yang comel tapi sangat gagah. Sentiasa berkawal dekat pintu istana badan kita. Dan tentulah, askar-askar ni ada kawan baik dia, iaitu mineral. Mineral ni pula macam senjata dan perisai besi yang askar-askar kita guna. Bila vitamin dengan mineral bekerjasama, perisai kesihatan kita jadi super kebal. Jadi, bila pasukan vitamin dan mineral ni bergabung, memang tak boleh dikalahkan. Mereka akan lawan semua kuman yang cuba buat kita demam atau selsema. Mereka juga jaga mata kita, bagi kita nampak terang dan jelas. Dan mereka kuatkan tulang dan gigi kita sampai jadi sekeras perisai Captain America. Barulah Adivira sebenar. Okey, kita dah hampir siap. Akhir sekali, setiap istana yang hebat mesti perlukan pasukan kebersihan dan juga sistem penghantaran yang pantas, betul tak? Jom kita kenal dua lagi pembantu istimewa kita.
Pembantu kita yang pertama ialah pelawas atau nama lainnya fiber. Dia ni macam pasukan pembersihan elit dalam badan kita. Selalunya dia ni menyorok dalam sayur-sayuran hijau dan juga buah-buahan. Apa kerja pasukan pembersihan ni? Senang je. Dia akan tolong sapu dan bersihkan semua laluan dalam perut kita. Dia kutip semua sampah sarap yang kita tak perlukan. Bila semuanya dah bersih, barulah kita senang nak buang air besar. Perut kita pun rasa selesa dan sihat je selalu. Dan pembantu kita yang terakhir, tapi yang paling-paling penting, dah tentulah air. Air ni bukan air biasa tau. Ia macam sungai ajaib yang mengalir ke setiap ceruk istana badan kita. Kenapa sungai ni ajaib? Sebab dialah postman utama kita. Dialah yang hantar semua benda-benda hebat tadi. Bateri tenaga, blok Lego, pasukan perisai ke semua tempat yang perlukan. Dia hantar tenaga ke kaki untuk kita lari. Dia hantar blok binaan ke otot. Semua kerja dia. Oh, dan bila kita berpeluh, dialah yang tolong sejukkan enjin badan kita. Penting sangat kan? Wah, hebatnya. Sekarang adik-adik dah tahu semua rahsia tentang kuasa super dalam makanan. Tahniah, adik-adik sekarang secara rasminya dah jadi seorang hero makanan. Jom kita sebut semula nama skuad adiwira kita. Kita ada karbohidrat, si bateri tenaga. Protein, si arkitek Lego. Lemak, si power bank pemanas. Pasukan kebal vitamin dan mineral, si perisai kesihatan. Pelawas, si pasukan pembersih. Dan air, si sungai ajaib. Wah, lengkap semua. Jadi, para hero makanan sekalian, soalan saya untuk hari ini, kuasa super yang mana adik-adik akan pilih untuk cas badan lepas ni? Ingat tahu, setiap kali adik-adik pilih makanan yang berkhasiat, adik-adik sebenarnya sedang membina badan adiwira yang paling hebat di seluruh dunia, iaitu badan adik-adik sendiri. Jumpa lagi ya!